سمع الله لمن حمده الله أكبر. Sudah, aurat terbuka. Alamak, imam buka tabung pula. Kena mufarraqah ni. Buat apa Ikut je lah. Mesti korang pernah alami situasi macam tadi kan? Okey, baik. Kalau seseorang itu terbuka auratnya ketika solat berjemaah ataupun bersendirian dan tidak ditutup dengan segera, maka terbatallah solatnya. Jika perkara itu juga berlaku kepada imam, iaitu terbuka auratnya dan makmum menyedarinya, maka hendaklah makmum tersebut mufarraqah dengan keadaan segera dan niat berpisah daripada imam dan boleh terus menunaikan solat secara bersendirian. Jika tidak, maka terbatallah solat makmum tersebut. Jadi apakah jalan penyelesaian bagi masalah terbuka aurat ketika solat seperti situasi tadi? Iaitu dengan menyediakan kain pelikat seperti sahabat kita ini, ataupun menyediakan pakaian yang lebih bersesuaian untuk melaksanakan solat. Jadi jika ada dapat sesuatu, sila komen, share dan boleh kongsikan dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita, insya-Allah.